Cuba cari benda yang pelik dekat sini. Nampak tak? Nampak tak kat sini? Situ. 4K. CCTV ada 4K. Kalah smartphone macam ni kan. Tapi sebelum tu CCTV ni sebenarnya dia boleh pusing 360 darjah. Memang kebanyakan boleh je pusing macam ni kan. Tapi dekat atas bawah ni dia terhad sikit. Kalau nak ke atas dia macam masuk dalam shell. Itu yang tak best sangat tu. Jadi jom kita tengok sikit macam mana kualiti 4K ni kan. Dekat sini kita ada dua jenis kualiti, yang rendah ni dan juga yang 4K. Okey, kita cuba dengan kualiti yang rendah ni. Dia sebenarnya lebih kurang dari segi warna. Cumanya dari segi detail tu yang berbeza. Anda tengok kabur-kabur detail dekat sini kan. Cuma kalau kita switch ke 4K, dia nampak lebih sharp kat sini. Anda boleh tengok lah contoh-contoh kan. Saya cuba zoom kat sini. Kalau anda memang memerlukan identiti macam nombor plate dengan jelas ke, muka orang yang jelas ke kan, ataupun teks-teks ke kat sini, yang ini memang better. Selain pada dia punya quality 4K, dia ada AI features yang saya suka. Kebanyakan CCTV tak ada pun. Contohnya dia boleh detect kalau ada api ataupun ada bunyi-bunyi yang pelik. Saya tak tahulah kenapa nak buat CCTV ni untuk hunt benda-benda mistik kan. Mungkin boleh cuba kot. Nak tengok haiwan anda boleh, ataupun nak detect baby menangis pun boleh kan. Jadi memang sesuai lah untuk anda yang dah berkeluarga. Jadi CCTV ni dia lebih pada memerhati benda-benda yang membahaya. Sebab dia boleh detect benda-benda lain yang perlu anda aware juga. Pendapat anda macam mana kan? Bagus tak ada AI features kat CCTV?